Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you. Greetings. Kembali bersama saya Syafie Ashraf. Hashtag Forever No Ranger. Seperti biasa, tekanlah butang share, like, subscribe serta butang notifikasi untuk dapat pemberitahuan setiap kali saya memaknai video yang baru. Baiklah, hari ini tiba masa untuk saya beredar dari kota Zurich dan meneruskan kembali saya ke sebuah lagi kota di Switzerland ini. Kita nak naik train dulu. Jom. Nächster Halt Zursee. Baiklah, saya kini sudah pun selamat tiba di Bandaraya Lausanne yang terletak di bahagian barat Switzerland. Selepas menempuh perjalanan lebih kurang 3 jam lebih dari Zurich, saya transit di Lucerne, perjalanan sejam lebih. Kemudian dari Lucerne ke Lausanne ni 2 jam 40 minit, 2 jam lebih, hampir 3 jam jugalah. Jadi dah sampai. Sekarang saya berada di penginapan saya, iaitu Swiss Youth Hotel ataupun Jeune Hotel Lausanne. Sebab ia berdekatan dengan Ibu Pejabat Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC, dan Lausanne ini memang dikenali sebagai Ibu Kota Sukan Dunia dan secara rasminya dipanggil Ibu Kota Olimpik ataupun Olympic Capital sejak tahun 1994. Populasi Lausanne ni lebih kurang 186,000. Tetapi memang Lausanne amat terkenal dengan dunia sukan lah, pentadbiran sukan. Bermacam-macam organisasi sukan bertapak di kota ini. Tapi itu kita akan terus kepada hari esok, sebab buat masanya untuk hari ini itu saja dari saya. Nak rehatkan badan, kumpul tenaga, dan kita jumpa pada hari esok. The next day. Baiklah, selamat pagi dari Bandaraya Lausanne. Dan sekarang saya berada di hadapan Ibu Pejabat Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa atau IOC. Ia dibina pada 2015 dan dibuka pada 2019. Sempena ulang tahun ke-125 IOC ini. Di belakangnya ada banyak orang kata laman lah. Ada halaman yang memuatkan pelbagai tarikan dan juga arca serta struktur yang memperingati pergerakan Olimpik dan juga sukan secara keseluruhannya. Baiklah, sejarah IOC ni seperti yang saya sebutkan bermula pada 1894, kira-kira 2 tahun sebelum bermulanya edisi moden Sukan Olimpik di Athens pada 1896. Ia diasaskan oleh Pierre de Coubertin, seorang warga Perancis yang melihat sukan sebagai suatu wadah
penyatuan pelbagai negara ketika itulah. Ibu pejabat IOC pada mulanya di Paris, dan pada 1915 dia dipindahkan ke sini, ke Bandaraya Lausanne, disebabkan faktor negara Switzerland sebagai statusnya sebagai sebuah negara berkecuali. Ketika itu Perang Dunia Pertama sedang berlangsung, dan ibu pejabat IOC bertukar beberapa kali jugalah, 1922, 1968 dan 1986. Ini bangunan ini adalah bangunan lama ibu pejabat IOC sebelum bertukar kepada bangunan yang serba baru ni lah. Baiklah, saya kini berada di hadapan ataupun berhampiran dengan Maison du Sports International ataupun International Sports House. Inilah antara bangunan yang mengukuhkan lagi status Lausanne sebagai ibu kota sukan dunia, kerana di dalam bangunan ini terletak ibu pejabat bagi lebih kurang 25 pertubuhan sukan antarabangsa, termasuklah nak kena sebut satu ni, Persekutuan Catur Antarabangsa, Persekutuan Kanu Antarabangsa, Persekutuan Angkat Berat Antarabangsa, Persekutuan Taekwondo Sedunia, Mendayung Sedunia, Triathlon Sedunia, Persekutuan Lawan Pedang Antarabangsa, Persekutuan Golf Antarabangsa, Persatuan Tinju Antarabangsa, Persekutuan Pingpong Antarabangsa, dan juga Persekutuan Memanah Sedunia. Ada banyak lagi sebenarnya organisasi sukan yang berpangkalan di bangunan ini sahaja. Dan kalau ikutkan di sekitar Lausanne pun ada banyak lagi ibu pejabat pertubuhan sukan, termasuklah Persekutuan Hoki Antarabangsa, Persekutuan ataupun Konfederasi Softball dan Faceball Sedunia, Persekutuan Gimnastik Antarabangsa, dan juga Persekutuan Sukan Equestrian Antarabangsa. Jadi memang layaklah Lausanne ini ditakrifkan sebagai ibu kota sukan dunia. Baiklah, saya kini berada di hadapan Museum Olimpik di pinggir Tasik Lemak ataupun Lak Lemak. Ia dibuka pada Jun 1993 dan dinaik taraf pada 2012. Keluasannya kira-kira 3,000 meter persegi, mengandungi 10,000 barangan berkaitan sukan Olimpik lah semestinya. Dan di sinilah koleksi sukan Olimpik terbesar di dunia. Jom.
Baiklah, tarikan utama Lausanne semestinya bukan sahaja sukan tetapi ada tempat lain juga yang anda boleh kunjungi. Macam tempat yang saya berada sekarang ni, namanya platform 10 ataupun platform 10, platform 10 lah. Tempat ini dahulunya merupakan tempat berteduh ataupun bangsal lah bagi tren lokomotif lama, dan ia diremajakan semula sebagai sebuah hub kesenian dan juga riadah untuk orang awam. Ada 3 buah muzium di sini, iaitu muzium foto, muzium seni, muzium seni binaan ataupun rekaan kontemporari dan seni gunaan, serta muzium seni halus. Keluasannya 25,000 meter persegi. Baiklah, saya dah kembali ke bilik selepas seharian menjelajah kota Lausanne ini yang majoritinya dipenuhi dengan semangat kesukanan dan ada sedikit baik-baik kesenian juga. Dan suka untuk saya maklumkan juga, tadi saya sempat lalu sekejap di hadapan bangunan CAS ataupun Court of Arbitration for Sports, Mahkamah Timbang Tara Sukan yang wujud sejak 1984 dan sudah pun mengendalikan antara 12 hingga 13,000 kes, termasuklah yang ada kaitan dengan negara Malaysia juga. Fahamlah kan, kalau CAS dengan Malaysia ni kes apa yang berkaitan, yang terkini, mana nak cerita menyakitkan hati je. Jadi itulah sahaja perkongsian saya di Kota Lausanne ini. Saya masih akan menginap di sini hari ini dan esok sebelum beredar ke tempat lain. Tapi untuk esok saya akan ada kembali sehari di bandar yang berhampiran pula. Ke mana? Kena tengoklah video yang seterusnya. Jadi terima kasih kerana menonton video ini dan juga episod yang sebelumnya. Serta insyaAllah episod yang selepasnya. Jangan lupalah tekan butang like, share, subscribe. Salam sejahtera dari saya, Syafiq Ashraf. #ForeverLone Ranger.